Sekali lagi. Dekat exit and entrance di Oh tak boleh sini ya? Okay. Hari nak beli tiket di mana ya? Ke Jakarta. Dia bukan telu pula. Kalau kau tanya aku pun tak sangka hari ni aku boleh naik kereta api Wush, kereta api paling laju kat Indonesia ni. Aku gerak dari Kerawang ke Jakarta. Perjalanan dia ambil masa cuma 15 minit je. Aku bayangkan kalau berlalu jalan biasa akan ambil masa lebih kurang 2 jam tau. Tapi itulah, tak tahulah berbaloi ke tak dengan harga dia sebenarnya. Kita orang sampai ke stesen kereta api Wush Karawang ni lebih kurang dalam pukul 9.30 pagi. Lebih kurang dalam setengah jam juga daripada hotel yang kita orang menginap, iaitu Resinda Hotel. So bila kita orang sampai ni, train diorang dah berlepas. So kita orang kena tunggu lagi sejam untuk the next train. Jadi korang tengok dulu lah, kita beli tiket kat sini dan apa yang ada dekat area station ni. Station ni tak crowded pun sebab hari ni hari Selasa kata aku. So tak ramai orang. Yang aku tahu peak hour untuk station ni ialah waktu pagi, dalam pukul 6-7 pagi, dan juga waktu petang masa orang balik kerja. So orang Karawang ni banyak orang alik daripada Karawang ke Jakarta, ada juga dari Karawang ke Bandung. Tu diorang balik hari lah, disebabkan train ni laju. So tu diorang dapat satu kelebihan untuk duduk di rumah dan kerja pada location yang jauh. Dia orang dekat je. Berada tadi cakap train tu 2 jam. Untuk Sudirman ke Tengah Bandar. Saya nak beli tiket di mana ya? Ke Jakarta. Bukan kat sini. untuk pembayaran Bapak bisa menggunakan kris atau card sebelumnya? Kad boleh. Kad. Untuk kaedah pembayaran beli tiket, kita orang guna option guna QR. Kat sini korang boleh guna kad, maksudnya PayWave, ataupun guna QR. So QR tu kita orang guna Touch 'n Go punya QR lah. Tapi kalau korang ada macam Wise punya kad ataupun apa-apa bank yang international, korang boleh juga guna untuk buat pembayaran tiket mesin ni. Untuk 3 tiket harga penuh, ini jam terdekatnya pukul 10.14. Untuk harga tiket Wush yang kita orang beli, perjalanan dari Karawang ke Jakarta kelas ekonomi, harga dia ialah RM100,000. So kalau convert rate semasa lebih kurang dalam RM23 ke RM24 macam itulah. Untuk beli tiket ni korang kena sediakan nombor pasport lah. Itu je. Masa beli tu nak kena key in kan nombor pasport dan buat pembayaran kat mesin tu lah. Tak pastilah aku harga tu okey ke tak, tapi bolehlah nak buat cuba-cuba naik kereta api laju kan. Kalau selalu macam mahal juga Sekali lagi. Dekat exit and entrance di 6 and 7. Oh, berdekatan dengan itu. Banyak nak duduk depan. Depan di train 2. Terima kasih. Mana? Nak tanya berapa minit perjalanan pula. Tak tahu pun. Oh malah Google lah. Lepas selesai beli tiket kat kaunter, so kita orang keluar sekejap untuk cari makanan. So kawan aku dia nak beli air dengan roti untuk alas perut dulu, sebab kita orang punya Wush train ni akan sampai lebih kurang dalam sejam lagi. Jadi dekat kawasan dekat dalam dia tak ada kedai-kedai jual makanan. So kita orang kena keluar beli makanan, lepak kat sini kejap, lepas tu masuk balik sambil-sambil tunggu train tu lah. So kat area sini ada surau, ada Indomaret dan juga ada toilet yang lengkap.
Lagi 9 minit. Ni 6. Dia 14 bukan 15, 14 dalam 8 minit lagi menunggu. Saya habis bateri ni. Mana tasbih tak pakai? Aku ada. Oh, kau beli yang panjang Oh. Bagi pak saya nak pecah telur katanya. Kita bahagian pecah telur pula. Dia macam tu ada lampu-lampu. Oh, tak boleh sini Okey. Oh, yang cakap dia tu je. Tak, kita record dia. Naik slow lah. Aduh, nak record yang laju dekat dalam. Dia nak corner. Kiri kanan kameranya. Oh, dah slow dah. Ramai? Oh, betul. Kelima berapa? 12. Terima kasih. Ya. Sangkut tak? Atau melalui WhatsApp di 0811 Oh, tu 62. 888111. Dear passengers, cantik. enjoy the convenience of your travel transactions with the West Prepaid voucher. Jadi dah 15 minit dapat. A private cancellation for ticket purchase that make it easier for both corporate and personal needs. Oh, 27. Untuk maksimum kelajuan train ni yang kita orang naik, masa ni aku rasa lebih kurang 310 km per hour. Tapi yang tu buat masa yang sangat pendek lah, disebabkan jarak perjalanan kita orang ni yang agak dekat. Maintain pada speed 300 km per hour tu aku rasa lebih kurang dalam 5 minit je. Selebihnya dia dah slow down balik. Tapi majoriti kelajuannya aku rasa dalam 200 lebih lah. Tapi top speed yang dapat masa tu 310 km. Lebih kurang macam tu lah. Aku ada record guna handphone masa ni. Tapi agak menarik jugalah kelajuan dia tu. Oh, 306 speed. Macam ni keadaan dia. Tak rasa. Yang dalam tak rasa. Laju kat tepi nampak laju lah. Sedikit. Lebih kurang 15 minit je perjalanan ni. Kita orang dah sampai ke stesen Jakarta, iaitu stesen Halim. Lebih kurang 5 minit sebelum diorang akan buat pengumuman lah untuk sedia untuk keluar, sebab diorang ni ada masa untuk dikejar. So kita nak kena cepat. Jadi bila dah dekat nak sampai tu, dah so prepare untuk persiapkan semua barang dan terus keluar. Dear passengers, Wush will soon arrive at the final station. So macam yang aku cakap tadi, kalau korang boleh tengok kiri kanan aku ni, memang tak ramai pun yang naik Wush ni pada waktu ni. Tapi waktu petang dengan waktu pagi nanti memang waktu tu memang ramai. Ini untuk hari biasa lah. Kalau untuk condition weekend lain. Wush dia akan dipenuhi dengan pelancong-pelancong pula. Kami mohon untuk berhati-hati saat turun. Perhatikan celah antara peron dan kereta. Selamat datang. Tak rasa.
sebelah kanan. Lokasi pertama yang kita orang plan untuk pergi, lepas sampai dekat Jakarta ni, kita orang plan untuk ke Tamrin City. So bagi yang dah biasa datang ke Indonesia, korang akan tahulah Tamrin City ni ialah salah satu pusat membeli belah yang terkenal di center of Jakarta. Tapi dia bukan mall mewah. Dia lebih kepada macam GM Kelang lah kalau yang kita orang tahu kat Malaysia ni. So apa yang ada kat sini, kita orang plan nak beli macam baju batik buatan origin Indonesia, pakaian muslimah, telekung, dan juga macam cenderamata lah untuk buat balik. So yang aku tahu kat sini lebih murah lagi berbanding dengan di Bandung, Pasar Baru tu. So kita nak check out harga kat sini dulu. Kalau okey mungkin akan nak beli-beli sedikit lah. Plan asal kita orang nak ke Tamrin City tu sebenarnya nak naik train. Tapi lepas 10 minit jalan ke kaunter untuk train nak ke Tamrin City tu, bila kita orang kira balik macam tak berbaloi pula adalah nak kena beli satu kad. Kad tu pun dah lebih kurang berapa ringgit dah. Dan dia macam tambah tolak untuk kita orang 3 orang ni, better terus order Grab. Naik Grab je, lagi murah dan senang lah, terus sampai betul-betul depan mall tu. Platform 2 So untuk video di Tamrin City, apa yang aku beli, apa yang kawan-kawan aku beli, aku akan upload di part 2. So korang boleh like dan follow konten untuk video ni. Nanti kita jumpa di next video. Thank you.